Asih cikgu Fazli. Pop. Ambil besar tu. Ambil besar. Kita dekat kepung. Boleh kan cuba ni? Boleh kan cuba? Abang Mi kan cuba, Mi. Boleh kan cuba? Titik, okey, sampai lah. Dah sampai. Alhamdulillah. Berjaya akhirnya. Jaga mata tiga, nanti dia balas. Cikgu, alhamdulillah. Akhirnya berjaya. Berjaya. Popping kena atas kepala. Dah baik lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam channel saya. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Semoga sehat sejahtera. Jadi dalam episod kali ini saya akan berkongsi satu lagi pengalaman, iaitu menggunakan teknik yang jarang dipraktikkan sekarang, yaitu teknik popping. Ini biasanya teknik ini saya gunakan di pelanta minyak. Biasanya di pelanta minyak lah. Untuk makluman rakan-rakan sekalian, ikan ataupun spesies yang biasa dijinakkan menggunakan kaedah ini tak lain tak bukan adalah spesies GT, Giant Trevally. Ini ikan yang macam kerbau kalau nak tarik dia. Sebab itu setengah pemancing suka menarik ikan ini kerana kekuatannya yang luar biasa. Biasanya mereka ni lebih kepada catch and release, tangkap dan lepas semata-mata hanya untuk merasai kekuatan ikan ini menarik pancing. Jadi ini antara satu kegilaan lah kepada pemancing-pemancing khasnya. Jadi kebiasaan ikan ini saya pancing di pelanta. Begitu juga, namun begitu ada juga ikan ini di kawasan tepi pulau, kawasan berbatu tepi pulau. Kalau kawasan berbatu tepi pulau, biasanya saya menggunakan popper yang tidak berapa besar tetapi berat, supaya kita boleh melontar dengan lebih jauh lagi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya tunjukkan ini rupanya popper. Rupanya popper. Rupa popper. Mesti depannya ada yang bulat ini, supaya apabila dia melalui permukaan air, dia akan berkocak, membunyi macam pop. Sebab tu akhirnya dia dinamakan popper. Ini jarang saya guna kerana terlampau besar untuk standard di pelanta.
kalau kena pun mungkin tak bernasib baik, dia akan dibawa lari ke bawah pelantar. Biasanya saya menggunakan yang lebih murah, lebih praktikal, yang macam ini ya. Ini kesukaan saya. Popper ni kecil saja, lebih kurang 15 cm, tetapi beratnya 120 gram, 120 gram. Dan biasanya saya letakkan sotong luksina ini, sotong bercahaya ini di bahagian mata belakang, mata 3, bahagian tengah mata 3 ni tak letak. Dan biasanya saya menggunakan 2 kekili untuk 2 kekili begini. Saya akan sambungkan begini saja, 2 kekili, tanpa ada FG knot ataupun tali mono di hadapan. Boleh juga nak letakkan tali mono dengan membuat ikatan FG knot, tapi saya lebih kepada 50-50. Siapa kuat, siapa dapat tarik keluar dari pelantar, dia lah yang punya. Biasanya ikan ini ada teknik. Maknanya dari pengalaman saya memancing ikan ni, kalau di pelantar, biasanya kita tarik baling di tepi pelantar dan tarik. Biasanya dia akan keluar dari bawah pelantar itu dan menyambar popper. Ada beberapa second yang perlu kita perlu kita bertindak segera, iaitu semasa dia tangkap saja, kita kena cepat-cepat mengayuh mesin itu supaya kepala ikan itu masih dalam kedudukan dia menangkap. Jangan berhenti ataupun biarkan dia berpusing. Kalau dia dah mula berpusing itu, memang dia akan tekan dan tak bernasib baik dia bawa popper ni ke pelantar. Bila masuk ke pelantar, kalau kita pasang tali mono sekalipun, insyaAllah dialah yang akan menang. Kalau dia lari keluar dari pelantar, maksudnya kita rembat itu, mulutnya masih lagi mengikut popper tadi, dia biasanya akan lari keluar dari pelantar. Kalau dia keluar dari pelantar, kita yang akan dapat, insyaAllah kita yang akan dapat. Itulah teknik yang biasa saya gunakan. Lagi satu, kalau malam menggunakan jenis yang macam ni, dia bercahaya, dia luminous, ya. Popper ni luminous. Jadi tadi saya tunjukkan bagaimana kalau tak ada cahaya. Jadi bila tak ada cahaya, dia akan mengeluarkan cahayanya. Jadi apabila kita main popper ni waktu malam, begitu efektif sekali. Saya dah banyak ni, kalau tengok popper ni pun pecah ni sama oleh kalau GT tak tambah, mungkin cupak yang tambah. Cupak pun mengejar juga benda ni, ataupun lain-lain spesies, contohnya seperti sagai, anak sagai pun biasanya kejar juga ni. Tapi biasanya orang main popping ni untuk mengejar GT ya, sampai 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo seekor. Inilah dia. Jadi untuk menghadapi asakan daripada ikan GT yang ganas ini, biasanya kita perlu persediaan rod yang padu. Ini kita panggil umpan lah, antara umpan. Walaupun ada juga guna yang jenis macam ini. Ini selaman atas permukaan, dia bukan atas permukaan tapi dia selaman sikit. Ini pun efektif. Ada bermacam-macam jenis, dan saya juga modify supaya dia mengeluarkan luksina ataupun luminous. Yang ini paling power lah, yang macam ni. Siang kita tak kisah, siang dia akan nampak kocakan air, tapi malam kalau dia mengeluarkan luminous ni lebih efektif. Okey, itu berkaitan dengan umpan. Sedialah banyak-banyak, jangan sedia satu je, kerana untuk keberangkalian putus di pelantar tu, ini saya cerita tentang di pelantar, memang sangat tinggi. Itu rumah dia, pelantar tu. Kalau kita cuba main dengan dia, peluang untuk putus sangat tinggi. Lagi satu, saya bawa set
popping ini ke pelantar ada sebab. Kadang kalau di pelantar tu kita mancing dasar, tiba-tiba tak ada ikan. Kawasan tu tak ada ikan. Tunggu tak ada ikan. Kalau kita main jig pun tak ada ikan. Mana pergi ikan? Takkan kita baru parking dah nak pindah kan. Jadi tekong mungkin bermasalah untuk pindah dengan cepat. Jadi kita keluar benda ni. Cuba kita try tengok baling berhampiran dengan pelantar. Biasanya kalau ada GT, ikan lain tu kurang sikit. Cupak GT biasanya macam harimau lah dari laut ni. Dia mengejar ikan je. Jadi kalau dia ada, ikan lain kurang. Jadi kita perlu faham kalau bawah tak ada ikan sangat, ni mungkin GT ada banyak dekat bawah ni. Jadi kita pun baling popper. Ini sebabnya mengapa trip-trip pelantar biasanya saya dengan 2-3 orang je yang memancing ataupun menggunakan popper. Jadi balik pada perkakasannya. Hari ini kita cerita dalam studio je. Perkakasannya, saya ada banyak set mesin popping. Mesin popping ni biasanya mesin popping ni semuanya besar kategori spinning saja, sebab kita nak melontar dengan mudah. Kalau kita pakai BC, berapa jauh boleh pergi, berapa panjang tali yang boleh keluar. Jadi kekuatan drag BC pun tak berapa besar. Bukankah cakap tak boleh? Boleh. Ada juga yang boleh tarik naik. Ada yang boleh tarik naik tapi saiz yang bukannya besar lah. Set pertama yang mesin pertama ke kiri yang pertama saya ada yang ni Zaragoza, rare juga ni dah lama, 18,000 F. Jadi untuk 18,000 ni spool dia ni mampu untuk mengisi lebih kurang 300 meter. Untuk kita main popping ni tali nak panjang, dan biasanya saya padankan tali sekurang-kurangnya 65 pound. Untuk Zaragoza ni saya letak biasanya 80, 65 atau 80. Sebab dia boleh panjang. Zaragoza 18,000. Dan tak terkecuali juga ini yang bapak ni jarang saya bawa. Dulu saya rajin bawa tapi tak berbaloi bawa dia dah sekarang. Stella 20,000. 20,000 ni memang boleh isi sampai 400 meter, 80 pound. Memang sedap untuk baling. Dia tarik, ikan tarik pun sedap untuk tarik dia balik. Tapi berat. Dia berat untuk kita membaling dengan popper yang berat ni pun. Jadi kadang-kadang memenatkan. Tambahan pula digentap oleh ikan yang 20 kilo. Lagilah penat. Jadi berat sangat. Jadi saya kurang dah menggunakan 20,000. Saya lebih menggunakan 10,000. Dalam 10,000 ini yang biasa saya main popping dipadankan dengan tali 65. Ada satu lagi saya padankan dengan tali 50 atau 65, 8,000, saiz 8,000. Biasanya itu saya gunakan popper yang lebih kecil, bersaiz lebih kurang 10 atau hingga 12 cm. Okey. Itu berkaitan dengan mesin. Maksudnya mesin ke kiri yang perlu kita adalah yang jenis yang kuat, yang padu sikit, serta mempunyai mengisi tali yang panjang. Dan tali kalau boleh biarlah yang kuat sedikit. Biasa saya gunakan ialah Power Pro 50, Power Pro 65, Power Pro 80 dan Power Pro 100. Kalau Stella 20 ni dulu saya pakai memang 100. Jadi kita baling pun sedap. Jadi untuk membolehkan kita baling jauh, selain daripada berat popper kita, rod kita juga memainkan peranan penting. Jadi rod pertama saya untuk popping dulu ialah saya menggunakan diamond popping Shino aja, berkekuatan 810 PE 810 ni ya, 810.
Kalau kita nak tahu popping ya, dia biasanya lubang pertama ni besar, dan keseluruhannya adalah besar lah, besar. Ini panjangnya 8 kaki, boot joint bawah ni 2 kaki. Jadi 2 kaki kita nak melontar tu agak mudah. Dan rod ni pun keras. Bila menyambar kita jangan takut, jangan segan, jangan silu, rembat balik saja. Kalau tunggu dia pergi, memang dia terus pergi. Dia sambar je, geleguk-geleguk, tong, kita pun rembat dia balik datang sini. Okey. Satu lagi rod ni 8 kaki juga, tapi ni PE nya lebih rendah sikit, yang agak sedap untuk memancing, menggunakan Pioneer GT Terror. Ini PE 8. Kita tengok dia punya gelang pun ya, biasanya pertama memang besar supaya tali dapat keluar dengan cepat untuk pergi. Panjangnya tetap saya biasa guna 8 kaki ya. Okey, satu lagi set siringan untuk popping. Saya biasa gunakan Stella 8000 HG. Ini laju dan dipadankan dengan rod 7 kaki Tunamonia ni Shino juga, 46 LB. Ini pun sedap, PE 46. Ini pun sedap untuk melayan, tapi sebenarnya kalau main GT ni kita tak boleh nak melayan dia sangat. Dia layan kita nanti, utamanya saiz lebih 20 kilo. Kalau 30 kilo, 40 kilo lagi tak terlayan kita, kecuali dia keluar dari pelantar ke arah laut. Itu peluang kita sangat cerah. Kalau dia cuba melari masuk ke dalam pelantar ataupun rumah dia, baik-baik kita pump dia, kunci habis, pump secukup-cukupnya supaya dia penat dan dia dapat naik. Kalau membiarkan dia turun ke dasar laut, peluang kita agak nipis. Dan rod ni juga biasa saya guna untuk jig ya. Okey, dan boleh nampak bagaimana rod popping. Ini yang medium, popping medium saja saya tunjukkan. Kalau popping heavy itu lain sikit. Ini yang biasa saja yang saya guna untuk kadang-kadang nak mencari ikan ataupun melihat apa yang ada di pelantar tersebut. Popping saya biasanya saya menggunakan 10,000. Tengok berapa panjang dengan gelang dia. Okey, sampai ke ujung. Ini rod PE 810. Sedap sikit. Kalau ikan besar tarik, memang sedap kita tarik dia. Kalau rod lembut-lembut, memang PE bawah 4, memang susah sikit kita nak melayan ikan jenis ini ya. Okey, berikutnya kita padankan Stella 20,000 ni dengan rod Pioneer ni. Rod ni memang khas untuk popping. Saya biasa bawa rod saja, mesin tak bawa, dan dipadankan dengan 10,000 saiz 10,000, spinning 10,000. Okey, panjang
dan tak sampai, tak cukup untuk tunjukkannya. Okey, bagaimanapun insyaAllah saya akan tunjukkan praktiknya menggunakan dirumbai ni apabila tiba waktunya nanti. Sekarang saya hanya berkongsi pengalaman bagaimana memilih rod popping khasnya dan mesin yang sesuai untuk melakukan aktiviti popping ini ya. Jadi yang penting apabila kita memilih rod popping, ring pertama ni mestilah besar, 2 pun besar, 3 pun besar. Itu makluman awal bagi pemilihan rod popping. Dan mesin juga perlulah bersaiz besar. Bukan cakap yang kecil tak boleh, tapi kita menghadapi risiko ditarik oleh ikan kalau ikan tersebut besar. GT ni 5-6 kilo pun tarik dia boleh tahan juga, kuat. Jadi kita bersedia dengan peralatan yang betul. Jadi perkongsian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua. Jadi sebelum mengakhiri perkongsian ini, sila subscribe, like dan share channel ini kepada rakan-rakan yang lain. Jangan lupa komen kalau merasakan perlu ada penambahbaikan kepada channel ini, dan saya akan cuba memperbaikinya. Jadi sampai setakat ini, berjumpa lagi di episod yang lain. Salam hormat dari saya, Passport to Fishing, berkongsi pengalaman memancing.